Belum pun reda kekecewaan rakyat Malaysia mendengar kisah pesawat bantuan Malaysia di Padang, Indonesia dilontar batu. Hari ini timbul pula isu ancaman peperangan, sebuah pertubuhan yang tidak diiktiraf di Indonesia. Pertubuhan Benteng Demokrasi Rakyat Bendera dilaporkan akan menghantar 1,500 tenteranya ke Malaysia esok. Satu tindakan yang turut dikecam rakyat Indonesia di Malaysia. Ancaman bendera hendak berperang dengan Malaysia dianggap satu perbuatan yang mencalar imej kerajaan Indonesia sendiri. Apatah lagi ia dilihat bertentangan dengan usaha baik menjalin sitakawan antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono yang akrab. Malah rakyat Indonesia di Malaysia menyedari provokasi yang ditimbulkan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab hingga memalukan imej kerajaan Indonesia. Ini sebetulnya provokasi je, provokasi biasa je. Jangan-jangan itu orang jalanan dibagi duit ke sana kemari kan, merata-rata dibagi duit. Belanja RM20,000 pakai bendera macam ni. Ini semua provokasi lah. Oh, itu semua sebenarnya duit pemerak kan. Ada orang tengah tu nak mengadu-adukan kita kan. Dia serumpun kan, ibarat adik dengan abang. Malah mereka juga tidak mahu wujud perperangan antara kedua-dua negara kerana ramai antara mereka bergantung kepada Malaysia untuk mencari rezeki. Sebenarnya ni benda ni memang tak ada yang untung lah. Yang ada kita jadi sengsara antara kedua pihak, maksudnya dengan Indonesia dengan Malaysia lah. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya tak boleh berlaku lah. Mereka juga sebenarnya amat berterima kasih kepada rakyat Malaysia kerana tidak pernah menghentikan bantuan ke republik tersebut terutama apabila berlaku bencana. Musibah dulu sebelumnya di Aceh pun masyarakat dari di Malaysia ada dengan bantuan juga. Sebenarnya sekarang di Padang juga alhamdulillah juga ada masyarakat Malaysia yang memberikan bantuan juga. Namun mereka kesal apabila ada segelintir pihak yang tidak menghargai bantuan kerajaan Malaysia terutama kepada saudara mara mereka di kampung halaman. Sebenarnya diorang tu tak buka mata. Diorang tak tahu betapa besarnya Malaysia pengorbanan untuk diorang. Seperti diorang hargai, diorang tak boleh buat macam tu. Diorang dekat sini pun diorang perhatian dengan diorang juga. Iyalah, kerajaan Malaysia banyak bantu kan. Kerajaan kita takkan nak dibaling batu kan. Fikir-fikirkanlah. Apa yang diharapkan oleh warga Indonesia di Malaysia, teman senegara mereka tidak terpengaruh dengan anasir-anasir negatif tersebut.